Untuk bicara personaliti kita minggu ini, kita ada seorang ibu, seorang usahawan, seorang pelakon. Kalau nak tahu siapa gerangannya, jom kita kenalkan dengan Sari Yanti. Assalamualaikum Kak Sari. Waalaikumsalam. Korang semua mesti nak tahu apa perkembangan Kak Sari sekarang. Jadi Kak Sari cuba cerita apa perkembangan dia sekarang. Sekarang Sari tak adalah sibuk sangat. Cuma sibuk sebagai seorang ibu je, membesarkan anak-anak. Lepas tu berlakon pun tak banyak sangat. Sari kurangkan aktiviti lakonan sikit sementara nak tunggu anak-anak besar ni. Sambil-sambil tu Sari ada jalankan perniagaan online, jual scarf dan tudung-tudung macam ni yang bernama Needle and Stitches. Needle and Stitches. Thank you. Jadi perniagaan tu dijalankan di kedai ke atau di rumah je? Sebenarnya Needle and Stitches ni beroperasi dari rumah je. Sebenarnya Sari jalankan Needle and Stitches ni bersama kawan baik Sari, Iliani nama dia. Kami jalankan daripada rumah melalui blog, Instagram, Facebook, semua itulah. Okey, pada pendapat Kak Sari, untuk kita nak tampilkan gaya stylo dan sopan, gaya macam mana yang sesuai? Bagi Sari lah, untuk tampil stylo dan sopan ni bergantung kepada pemakaian seseorang. Bila kita pakai sesuatu baju tu, kita kena ada rasa confident dengan apa yang kita pakai. Kalau kita pakai je style tapi kita jalan pun tunduk je, tak juga stylo. Kena confident sopan, tapi tak stylo. Jadi blog Needle and Stitches lebihkan kepada tudung kan? Jadi tudung yang macam mana yang lebih dapat sambutan? Penggemar-penggemar tudung dekat luar sana tu biasanya akan bagi sambutan pada tudung yang in trend ataupun up to date. Wah, lepas saya dengar cerita koleksi Needles and Stitches tu, rasa teringin sangat nak tengok koleksinya. Boleh, kalau Yasmin nak tengok, Sari boleh bawa Yasmin ke rumah partner Sari tu dan Yasmin boleh tengok koleksi-koleksi terbaru Needle and Stitches kat situ. Anda tahu kok Yasmin nak beli ke? Kan? Okeylah, jom kita pergi. So, inilah Needle and Stitches collection you. Ya, inilah collection Needle and Stitches. Cerita ke I, ni apa ni? Yang ni adalah collection baru Needle and Stitches. We call them colourful roses. Colourful roses. Sebab dia memang combination of rainbow colour. Macam ni purple punya shades of purple kan. Macam ni. Ini adalah koleksi glitter Needle and Stitches. Glitter ni kita memang dah jahitkan dia jadi hoodie. Just letak je. Tapi you still can style it in so many ways. Macam you boleh pinkan dia dekat sini. And then you boleh tarik dari sini ke sini. Dan dia boleh jadi cantik. You boleh pin dan dia boleh jadi something else. Lawa. Tudung ni, dia macam lain-lain material je. Macam ni kami panggil blossom. Blossom ni dia ada inner neck. Macam ni lah. Contohnya macam criss-cross inner ni. Dia ada inner neck dan dia ada silang kat depan. Tapi yang silang dia ni satin. So, jadi dia lembut lah. Bukan lembut. Dia nampak more, orang cakap, elegant. Kalau Sari nak pakai casual keluar, apa pilihan yang saya rasa sesuai? Sari sebenarnya lebih suka lycra ni. Dia lebih terletak dan ikut muka. Tapi gantung pada baju apa, style apa yang dipakai hari tu. Kalau Sari pakai baju pun dah terlampau syarat, Sari lebih suka something yang lebih simple. Okey, ni aksesoris dari Pretty Femme. Kalau nak kenakan pakaian casual, Sari rasa mana yang bersesuaian? Bagi Sari, kalau dah macam pakai colourful roses, bergantung dengan pakaian anda juga. Kalau pakaian tu dah simple, apa kata gayakan dengan aksesori yang lebih cantik dan menonjol lah. Bagi Sari, Sari lebih suka yang simple-simple lah. Macam yang Sari pakai ni daripada Pretty Femme juga. Dan dia heavy tapi dia nampak smart. Jadi Kak Sari Yanti, kalau penonton di luar sana nak beli Needle and Stitches, kat mana dia boleh tengok? Kalau ada yang berminat nak menggunakan Needle and Stitches, bolehlah layari
di www.needleandstitches.com ataupun pergi ke Facebook kami Needle and Stitches ataupun melalui Instagram Needle and Stitches juga. Wah, okey. Terima kasih Kak Saryanti sebab berada dengan kita di Hijabista. Terima kasih Needle and Stitches. Terima kasih Pretty Fam. So, kalau korang nak tengok untuk bicara personality seterusnya, jangan lupa tonton di Hijabista, Stylo dan Sopan.